Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua kawan-kawan? Mengenai perkara itu kita boleh perbincangkan. Felda diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan saya diberikan tanggungjawab untuk menyantuni dan mendepani permasalahan yang dihadapi oleh Felda, dan saya akan mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu mengenai perkara itu. Tidak ada perkara yang tidak boleh diselesaikan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri Terengganu, terutama sekali Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Sam dan juga Esko Kerajaan Negeri Terengganu iaitu Dr. Azman Ibrahim, di atas usaha yang sangat bijak dan proper dalam nak menyelesaikan isu tunggakan cukai tanah lebih kurang 15,000 hektar tanaman sawit yang telah diusahakan oleh FGV Berhad yang tidak bayar cukai tanah kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Jadi betul tak video aku sebelum ni aku kata semua ni memanglah sakut paut dengan agenda politik? Mungkin pada aku nampak ni satu macam ke agenda politik jugalah. Aku bukan nak balah dengan Felda, sebab aku ramai saing-saing dengan staf Felda, penguruh-penguruh Felda yang sangat baik. Mereka ni hanyalah penjawat awam yang melaksanakan tugas dalam posisi masing-masing. Tetapi dasar hala tuju Felda ni ditentukan oleh orang politik. Mau nak tahu siapa? Ni adalah pengurusi Felda sekarang, orang politik. Sekarang tengok siapa yang respon isu ni apabila Kerajaan Negeri Terengganu ambil tindakan melalui PTG menyita ladang-ladang sawit yang diusahakan oleh FGV ni. Barulah Timbalang Perdana Menteri respon. Barulah mula dah nak bincang. Hari tu orang beri masa 2-3 bulan buat bodoh je. Tapi tak apalah, nak buat kan ego masing-masing. Bagi ada kata itu mu kutuk sangat Datuk Zahid. Hot tu hal lain. Mu jangan capur sekali. Dalam isu ni aku nampak Datuk Zahid bijak lah, profesional, kerana nak selesaikan masalah ni. Jadi bila tu berita ni menafikan terus dah Setru upahan hot bodoh-bodoh ni, mengatakan Kerajaan Terengganu jahat. Semua ni tak lain tak bukan Kerajaan Terengganu buat untuk kembalikan hasil kepada rakyat juga. Aku harap kita semua doakan supaya rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri berhasil dengan impak yang positif, win-win situation, keuntungan kepada rakyat Terengganu terutamanya. Baik, kalau tak puas hati sila komen. Kita bertemu lagi dalam isu-isu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.